Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nurfarahia Farha binti Zuki, Matrik C24A2217, dan hari ini saya akan membentangkan projek reka bentuk semula produk saya bagi kursus asas reka bentuk produk. Produk yang saya pilih untuk direka bentuk semula ialah earbud, iaitu sebuah peranti kecil tetapi penting dalam kehidupan harian kita untuk mendengar muzik, membuat panggilan dan berhubung dengan teknologi. Pertama sekali, mari kita lihat kajian dan maksud reka bentuk semula. Reka bentuk semula bermaksud mencipta atau membangunkan semula sesuatu produk sedia ada dengan cara yang baharu atau berbeza. Ia melibatkan proses menilai semula dan menambah baik produk agar lebih berfungsi, selesa, menarik serta sesuai dengan keperluan moden. Tujuan utama reka bentuk semula earbud ini ialah untuk meningkatkan keselesaan, kualiti bunyi dan ketahanan di samping menggabungkan teknologi baru serta gaya estetik yang moden. Projek ini merangkumi 4 jenis reka bentuk semula yang utama. Yang pertama adalah reka bentuk semula fungsi yang meningkatkan prestasi earbud dengan menambahkan ciri seperti penebak bunyi aktif, kawalan sentuhan dan sistem 2 mikrofon untuk komunikasi yang lebih jelas. Yang kedua, reka bentuk semula ergonomik menggunakan hujung silikon lembut dan melengkung untuk memastikan keselesaan di telinga dan mengurangkan keletihan semasa mendengar dalam tempoh yang sangat lama. Yang ketiga, reka bentuk semula teknologi yang dinaik taraf kepada Bluetooth, iaitu bagi sambungan yang lebih stabil dengan pengecasan tanpa wayar pantas serta jangka hayat bateri sehingga 10 jam. Yang keempat iaitu reka bentuk semula estetik, iaitu menerapkan reka bentuk minimalis, moden dengan kemasan matte dan sentuhan yang sangat simple dan warna yang sangat lembut seperti merah jambu pastel dan biru laut. Okey, bagi penyertaan masalah, berdasarkan kajian yang dijalankan, terdapat beberapa masalah yang sering dihadapi pengguna earbud sedia ada. Antara ialah jangka hayat bateri yang pendek, sambungan Bluetooth yang tidak stabil, reka bentuk yang tidak selesa serta ketahanan produk yang rendah. Masalah ini telah menjejaskan practically dan kepuasan pengguna dalam penggunaan harian. Oleh itu, tujuan reka bentuk semula ini untuk menyelesaikan masalah tersebut dengan menambah baik aspek keselesaan, ketahanan dan kualiti bunyi melalui reka bentuk yang lebih ergonomik dan tahan lama. Ini juga telah mengumpul maklum balas daripada 3 orang responden, kebanyakan pelajar universiti dan pesara. Masalah utama yang mereka nyatakan termasuk sambungan Bluetooth yang tidak stabil, bateri cepat habis, ketidakselesaan semasa penggunaan yang lama, kualiti bunyi yang lemah dan earbud yang mudah rosak selepas beberapa bulan penggunaan. Dapatan ini menyokong keputusan saya untuk mereka bentuk semula earbud dengan memfokuskan terhadap keselesaan, fungsi dan kebolehpercayaan. Dalam analisis pasaran, saya telah meneliti beberapa jenama tempatan dan antarabangsa seperti Sony Gear, Edifield, Remes, Best Use, Apple, Samsung, Sony, JBL dan Huawei. Daripada kajian ini, saya mendapati bahawa penggunaan masa kini lebih cenderung kepada earbud tanpa wayar yang ergonomik dan bergaya sejajar dengan gaya hidup yang moden pada zaman kini. Pemerhatian ini membantu saya menghasilkan konsep reka bentuk yang memenuhi harapan dari segi fungsi dan estetik. Cadangan dan reka bentuk semula produk yang direka dan dibentuk semula ini dinamakan Smart Ergonomic Wireless Earbud. Ia menampilkan reka bentuk ekonomik untuk keselesaan maksimum, iaitu sambungan Bluetooth yang lebih stabil serta fungsi pintas seperti kawalan sentuhan, penebak bunyi aktif dan keserasian dengan pembantu suara voice assistant. Produk ini bertujuan memberikan pengalaman pengguna yang lebih baik sambil mengekal reka bentuk yang kompak, minimalis dan moden sesuai dengan kegunaan harian. Sasaran pasaran dan pengguna bagi produk ini ialah golongan muda berumur antara 18 hingga 35 tahun yang mementingkan gaya, keselesaan dan kualiti bunyi yang tinggi. Manakala golongan profesional dan pengembara yang memerlukan earbud yang boleh dipercayai untuk komunikasi dan hiburan, dan peminat kecergasan yang menggunakan earbud semasa bersenam atau
atau aktiviti luar. Kawasan pasaran utama ialah bandar-bandar utama dan institusi pengajian tinggi di Malaysia di mana terdapat permintaan tinggi terhadap aksesori audio pintar yang mampu milik. Bagi objektif reka bentuk dan kata kunci, objektif reka bentuk saya ialah untuk menghasilkan aksesori audio gaya hidup moden yang menggabungkan gaya, keselesaan dan inovasi teknologi. Kata kunci utama ialah reka bentuk yang ergonomik iaitu keselesaan maksimum dan padanan yang selamat. Kesimpulannya, projek reka bentuk semula ini menunjukkan bagaimana penambahbaikan kecil dalam ergonomik, teknologi dan estetika boleh memberi peningkatan besar terhadap pengalaman pengguna. Melalui projek ini, saya telah mempelajari kepentingan kajian maklum balas pengguna dan analisis pasaran dalam membangunkan sesuatu produk yang praktikal serta menarik dari segi visual. Itu saja pembentangan saya mengenai produk Smart Ergonomic Wireless Earbud.